الله لكما وما بينكما. Bismillahirrahmanirrahim. Sering junjung berias indah, sekacik pinang pembuka kata, bunga manggar kilau bercahaya, kata berkunjung ke majlis meriah, sejarah terukir nilai permata, lebaran sejarah kini bermula. Hadirin sekalian, majlis dengan ini mengumumkan ketibaan dan juga bermulanya perakan pasangan Raja Sehari Muhammad Fazwan Hakimi bin Bahrum dan pasangannya Siti Nurtasha binti Roslan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadika as'adil arabi wal ajam وإمام طيبة والحرام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد. Hadirin dipersilakan duduk, dipersilakan ahli keluarga rombongan untuk duduk di ruangan khas yang telah pun disediakan pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari terang senegeri memberi cahaya di tengah balai, majlis indah bertambah seri untuk meraihkan kedua mempelai. Melayang tempua di atas permatang, berkicau merebah di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik A. Rahman bin Hamdan dan Puan Rosmawati binti Suandi selaku tuan rumah kepada majlis perkahwinan kita pada hari ini. Yang diraihkan pasangan mempelai pasangan Raja Sehari Muhammad Fazwan Hakimi bin Bahrum dengan pilihan hatinya Siti Nurtasha binti Roslan. Yang dihormati ahli keluarga pihak pengantin lelaki, ahli keluarga pihak pengantin perempuan, saudara mara, rakan-rakan sekerja, rakan-rakan kedua mempelai, hadirin hadirat para tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selamat datang ke majlis perkahwinan Muhammad Fazwan Hakimi bin Bahrum dengan pilihan hatinya Siti Nurtasha binti Roslan.
Burung nuri hinggap di balai, balai seri buatan Pak Tua. Tempat berehat rakan dan taulan, duduk tersenyum kedua mempelai, menadah tangan memanjatkan doa, moga jodoh sentiasa berkekalan. Hadirin sekalian, bagi memohon majlis ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menadahkan tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan. Al-Fatihah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar majlis perkahwinan pada hari ini diberkati olehmu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah kedua belah tangan untuk memohon agar engkau berkati, rahmati dan redai pasangan pengantin baru ini, Muhammad Fazwan Hakimi bin Bahrum dengan pilihan hatinya Siti Nurtasha binti Roslan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada si suami ibarat keteguhan cinta Sayyidina Ali kepada Fatimah, kekuatan untuk menjadi suami dan ayah yang mampu memandu, membimbing dan mendidik isteri dan anak-anak menuju ke jalan yang engkau redai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah pula kepada si isteri kehebatan kasih Sayyidatina Fatimah kepada Ali, keupayaan untuk menjadi isteri dan ibu yang mampu menjaga maruah diri serta mengasuh anak-anak yang menjadi amanah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada mereka, Ya Allah, zurat-zurat yang soleh dan solehah, dan agar berkekalan mempelai ini sehingga ke dalam syurga. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahi ala barakatillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan keberkatan doa yang dibacakan sebentar tadi, pengantin kita pada hari ini dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan berkekalan hingga ke syurga, serta dikurniakan zurat-zurat yang soleh dan solehah, insya-Allah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Semoga dengan keberkatan doa yang dibacakan sebentar tadi, pengantin kita pada hari ini dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan berkekalan hingga ke syurga, serta dikurniakan zurat-zurat yang soleh dan solehah, insya-Allah. Anak merpati di atas dahan terbang rendah mencari arah. Restu ibu pasangan pengantin pohonkan agar rumah tangga kekal barakah. Pohon rendang daunnya rimbun, tempat berteduh kala kepanasan. Restu keluarga jadi penghias rumah tangga bahagia penuh kasih dan kesyukuran. Hadirin sekalian, majlis meneruskan sesi salam restu, mempersilakan bonda dan ayahanda kepada pengantin lelaki Puan Rosmawati binti Suandi dan Encik A. Rahman bin Hamdan untuk memulakan sesi salam restu. Majlis sukacitanya mempersilakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, terima kasih Tania. Barakallah.